Assalamualaikum. Setelah sekian lama, hari ni kita bikin Tasik Damai Rumah Tuan Rusdan, seorang ejen hartanah. Kalau kamu nak beli rumah atau apa-apa berkaitan dengan hartanah, kamu bagi tahu Pak Su recommend dia. Bolehlah Pak Su dapat kamsin sikit. 2-3 hari ni sakit lutut datang balik, macam nak tercabut kamu. Itu yang berbalut tu Kejap-kejap kena riliskan bahagian tu. Lepas tu kena balut balik. Balut tu untuk bagi tekanan dekat ensel lutut. Lutut pun ada ensel. Kita rasa macam terkeluar lutut. Bila Pak Su ikat tu, dia terasa lah kemas sikit. Rasanya kalau jadi macam ni, mau seminggu jugalah melayan. Tak akan nak cuti seminggu je. Tapi hari ni sakit sangat. Lok siap pagar ni tadi, lohok. Siap semayang makan bagai. Memang planingnya ke bengkel lah. Tapi tak boleh. Minta Mak Su sapu minyak. Kena juga baring relaxkan kaki. Ini betul-betul lutut ni bagi signal. Hang duduk jap. Aku dah teruk ni. Masa owner tolong angkat pagar tadi, lutut Pak Su memang dah bergoyang lah. Ketok-ketok. Nak teroyak sekarang, dia misal nak kena jaga. Okey, Alhamdulillah selesai. Kita pun kemas-kemas lah. Alhamdulillah, seperti biasa azan Zuhur siap. Kita pun berangkat pulang lah. Komen share, kalau ngam kasih jatuh lu punya kepala.